Assalamualaikum, welcome back to Nur Amel Vlog. So vlog hari ni special sikit. Kita nak pergi buka puasa dengan my two both friends. So kita nak pergi buka puasa dengan diorang. Pergi sampai SP nak. SP tu. Tapi ni nak pergi singgah rumah member dulu. Siap-siap kat sana. Then we go lah. Kita tengok barang member. Tengok bag ni. Lagi habis kata dah semua. Tak apa, dah bervlog. Video cantik guys. Vlog pada hari ini. Good. Itu. Sarawak TV3. Kata nak keluar lemas 4.30. Lepas tu lepas tu apa cik? Makcik pergi makcik cuci luar negara bawa tripod. Dah lain dah bawa apa? Dah lama tu Sorry. Jadi tak dekat kamu aku ada pella guys. Dekat SP sekarang semua kedai ni, so nak jadi apa orang kata more with my kawan-kawan. The suasana is right here. Mare hotite. Tak ada sesuatu ni. Ini sekolah saya. Pasal Luminata Street dan Jam Besar. Belakang ni kita akan ke Uptown dan Pasar Tekak. Yes. Ayo. Ni yang buatkan kita punya vlog lagi menarik. Kita pergi Uptown. Uptown. Alright. Ni Pasar Tekak. Pasar Tekak. Kat sini nasi lemak dia sedap. Ayam berempah dia sedap. Pringga dia sedap. Sini. Mantap. Ni orang panggil nasi lemak biar rakyat. SSP Walk. Guys, SP Walk, sorry. Uptown. Kecomelan attack. Kecomelan attack. Jalan-jalan lah kita. Start ada kat sini. Bukan selalu tu SP. Bukan selalu tu SP.
Kita dah hago guys. dah hago. Kalau boleh dapat benda Kan? Dan kita dekat basah tekak ya guys. Dah. Right. Campur. Banyak guys kat sini. Hello guys. Sila dah kita step berapa step tu. Okey lah, lepas mengantuk je macam. Alah. Aku nak panggil dia. Tak apa, dia kenyang kot. Kenyang ke? Kenyang kot. Tak ada dia macam tu kenyang. Donat. Dia beratur banyak. Sana lagi banyak. Ni yang semalam ni beli. Tapi dia beli yang kat depan. Jam besar. Kita kat jam besar SP. Semasa ni. Ni baru betul nak pergi mall ni. Rami. Aku tak tahu lah aku beli banyak barang ni. Ha, kasut kaya, minyak wangi. Ha, entahlah. Tak tahulah. Habislah aku. Apalah tak ada rezeki. Sedap. Murah dalam hitam. Makan apa? Popel mac and cheese. Tapi tak ada cheese pun. Ah, itulah masalah dia. Macam ada daging je lah. Macam popel. Dia hujung-hujung kan ni. Dia Dia letak hujung-hujung cheese. Saya pun letak hujung-hujung je. awak lah orang nak berniaga macam ni lah ni. Tak boleh berniaga. Nak berniaga. Tak tahu lah saya kira apa balik rumah.
bahal balik ke satu. Ni nak pergi singgah Family Mart pula. Membeli oden dekat apa? Bagus. Anak-anak bagus. Beli oden pula kat Abah ni. Pertama kita pergi cari oden. Kita dah sampai rumah 3 bulan. Sekarang dah pergi berapa? 2. Ni dah sampai rumah. Tengok ni. Ayuh, orang banyak barang ni. Inilah kalau keluar kawan-kawan kan. Nah, dia ajar ni. Tak ingat dulu. Aduh. And that's it for video today. Thank you sebab menonton. Jangan lupa subscribe, like dengan share video ni kat kawan-kawan korang. And yeah, thank you sebab menonton. Thank you. Bye.